Salam sejahtera, selamat datang ke Dapur Komplit Nutri bersama saya, Chef Andri Hadi. Hari ini saya akan masak satu hidangan yang ringkas, mudah dan mengambil kira khasiat yang tinggi. Jom masak. Kita akan ambil periuk. Okey. Panaskan periuk. Kita masukkan bali. Untuk satu atau dua hidangan. Kita kekalkan dalam tu sementara. Dia masak dan empuk. Lepas tu kita akan kembali untuk letakkan beras perang. Dah berasap. Apa agaknya di dalam tu ya. Okey. Dia punya beras dah hampir masak. Dan juga dia punya bali pun dah kembang cukup cantik sekali, baik sekali. Sekarang kita masukkan bahan seterusnya. Oat. Kita kacau sebati. Okey, kita boleh teruskan. Kita boleh masukkan kismis perang, kismis hitam, blueberry. Tak dapat saya tahan dengan blueberry ni. Boleh tutup, tak ada masalah. Kita potong sedikit kecil supaya mudah nak kita kunyah nanti. Kalau besar sangat takut tercekik pula kan. Masukkan kurma ini dan kita kacau semula. Baik, saya akan tambahkan air panas sedikit lagi bagi dia lembab-lembab sikit. Baik, kita kacau. Sesuai sekali untuk dimakan pada waktu pagi kerana dia memang boleh menyelerakan dan membuat perut anak-anak kita di rumah tu selesa dan bertenaga. Kita masukkan garam. Tengok tu dia punya kombinasi color menyelerakan. Dah masak. Baik. Apabila kita proses stew kita sudah selesai, kita perlu kacaukan dia supaya dia tidak berapa beruap sangat atau berair di kemudian. Okey, kita masukkan kacang walnut. Tabur di atasnya. Begini. Taburkan kacang badam. Dan ini adalah serbuk kayu manis. Dan lain sekali. Di mix to grow. Multigrain. Begini tuangan dia. Dan cukup. Inilah hidangan saya pada hari ini. Stew matahari terbit. Selamat bercuba dan terima kasih kerana luangkan masa bersama saya, Chef Andri Hadi dari Dapur Komplit Nutri.